Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi. Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Kita tahu mana? 38. Baik. Baik, orang yang makruh diangkat atau dilantik menjadi imam. Makruh dengan makna bukan bermaksud tidak sah, ya. Makruh dengan makna sebahagian daripada fadilat jemaah, bukan semua hilang. Kadang-kadang ada sebahagian dia bergerak serentak dengan imam, kan makruh. Maka di situ dia hilang fadilah jemaah, luput fadilat jemaah. Nah, berdiri sama dengan imam, hilang fadilat jemaah. Masuk kadang-kadang kedudukan imam. Sini tak apalah, kan? Kadang-kadang masjid besar, imam tu dia tempat imam tu ada tempat besar tu. Kemudian makmum yang saf pertama tu kedudukan dengan imam tu melebihi dari 3 hasta. Luput fadilat jemaah. Sebagai tempat kadang-kadang saya pergi lagu tu, saya tarik sejadah main belakang. Kan? Tu dia pakai tarik pula depan. Orang lain lah. Kata tu ustaz ni siapa? Jadi hilang fadilat jemaah kalau lebih dari 3 hasta. Jarak jauh. Bukan tak sah jemaah. Jemaah sah. Pahala pula bukan tak dapat langsung. Hilang fadilat jemaah maknanya hilang pada bahagian itu. Boleh tak? Baik. Jadi orang yang makruh diangkat atau dilantik menjadi imam, terdapat beberapa kumpulan orang yang makruh hukumnya diangkat atau dilantik menjadi imam, iaitu seperti orang alim yang fasik. Dia alim tapi fasik. Fasik dengan makna mengekali dosa, berbuat dosa, macam-macam lah fasik ni. Jadi sebab itu Al-Imam Zakaria Al-Ansari dia pernah sebut berimam dengan orang yang adil yang baik itu lebih baik daripada berimam dengan orang yang fasik, sekalipun orang yang baik tadi itu sembahyangnya ringkas ya. Dan 3-4 minit habis dah sembahyangnya dia. Hak fasik tadi tu dia, kan? Baca sampai satu muka surat. Tapi berimam dengan orang yang adil itu lebih baik, walaupun kadar durasi sembahyang itu tak lama. Yang kedua, orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah. Bid'ah ni dengan makna perkara yang mungkar. Kadang-kadang orang kata je bid'ah, tapi dia tidak bid'ah kerana khilafiyah, itu tak masuk. Kalau berlaku bid'ah pun bid'ah menurut pandangan dia. Sebagai contohnya khunut dalam mazhab Hambali, dia tak ada. Jadi bagi mereka bid'ah lah, bid'ah menurut mereka. Bukanlah salah kalau mereka kata bid'ah pun betul juga, tapi bid'ah menurut mereka lah. Bid'ah menurut pandangan mereka. Kalau menurut kaedah mazhab mereka, jika diamalkan berlaku juga, maka akan membawa kepada salah. Kesalahan tak ada bagi mereka itu adalah bid'ah. Yang ketiga, orang yang tidak disukai kebanyakan ahli jemaah. Orang tak mau dengan dia, gagah naik jadi imam juga. Orang tak selesa. Jadi kadang-kadang kena tengok orang tak suka sebab apa. Kadang-kadang perangai orang tempat tu sama. Siapa naik pun dia tak suka, kan? Pasal kawan tu baik sangat pun dia tak suka. Tuan jangan ingat, orang benci di dunia ni, orang yang kita benci, orang yang manusia benci ni kerana jahat saja. Pasal baik pun orang benci. Rasulullah tu habis baik lah, tu pun orang benci. Rasulullah ni buat apa? Buat apa? Kan?
ajak orang masuk Islam. Hatu hak tak masuk, Rasulullah marah tak? Rasulullah paksa ke? Tak paksa. Tapi tak suka situ jugalah. Rasulullah pergi ke Taif, ajak orang masuk Islam. Dah kalau tak mau, tak sahlah baling batu, tak suka je. Kan? Jadi kalau Rasulullah tu pun ada orang tak suka, tuan-tuan jangan rasa kalau tuan-tuan baik, orang akan suka ramai. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia ni satu kesudahan yang tuan-tuan takkan dapat pun. Maknanya redha ke semua manusia. Ramai suka barangkali. Ya. Tapi nak semua, pasti tidak ada seorang pun yang benci, tak suka kita. Tu memang takkan dapat lah. Takkan dapat. Baik. Jadi tidak disukai ini memang perangai dia, sikap dia. Jadi oleh kerana bila dia nak memimpin jemaah, orang jadi tak selesa dengan dia. Tuan-tuan boleh bayang, kita sembahyang ni antaranya kemuncak yang tertinggi dalam solat, hasil yang tertinggi, maqasid yang tertinggi ialah khusyuk. Tuan-tuan boleh khusyuk sembahyang ni, Allahu Akbar. Khusyuk satu rakaat tu pun hebat dah. Hebat dah. Jadi kita awal khusyuk, Allahu Akbar kabira, iftitah, baca Fatihah sikit, main tahu surah apa sikit, kan? Tabang, berat tau api. Kayu hitam, danuk boleh masuk tu. Kan? Lepas sampai bengkok, macam-macam terbang masuk. Sekali lagi bagi salam, tengok-tengok sedang lah. Habislah. Kan? Tapi tak apalah. Kita mengadulah pada Allah Ta'ala nak khusyuk. Kerana khusyuk ini dia adalah anugerah. Orang putih kata gifted, orang Arab kata mauhibah. Anugerah. Nak dapat bukan dia boleh minta, bukan dia boleh dapat. Lagu mana tuan-tuan nak beli nasi, tuan-tuan nak beli lauk, tuan-tuan nak beli kereta, tuan-tuan nak beli, ada duit dia beli, bukan. Saya pun kalau ada boleh beli khusyuk dengan duit, saya pun nak import duit beli. Khusyuk maknanya keasyikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan tak anugerah lagi, terus sembahyang dan terus meminta. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, seterusnya orang yang sering melakukan kesalahan dalam bacaan. Saya nak urai tadi, masalah bila dia orang kita tak suka, jadi macam mana sembahyang kita? Masa masuk pun lemah. Dengar suara dah. Dah mertua ni kan. Jadi khusyuk tu ada calang lah, ada calang. Kalau dia jadi orang yang khusyuk pun dia akan ada calang. Jadi sebab tu dalam hadis kata, salah seorang dari manusia yang di hari kiamat dia tak dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia menjadi imam dalam keadaan ramai orang tak suka dengan dia. Kemudian orang yang sering melakukan kesalahan dalam bacaan tetapi tidak membawa kepada berubah makna. Antaranya barangkali lahnun khafi. Dia ada lahan jali. Lahan jali ini baca memang ubah makna. Ghairin ma'du, kan? Bahkan siratal ladzi itu pun, siratal ladzi itu siapa sebut dengan zai, mengikut pendapat yang terkuat dalam mazhab kita, siapa yang yakin dia sebut dengan siratal ladzi zai, tak boleh ikut lah, mufaraqah tu kita. Gagah ikut juga batal sembahyang kita. Pasal apa? Pasal ubah makna. Zal dengan zai, orang mengaji dia boleh tahu. Orang tak mengaji ni, kan? Tak salah apa betul semua nampak sama ya. Siratal ladzi. Ya. Jadi kalaulah tak berubah makna lagi tak apa. Kadang-kadang macam contoh takbiratul ihram. Ada orang yang kadang-kadang terlajak ra dia panggil. Allahu akbar. Kan. Jadi yang tu tak ubah makna. Walaupun ra tu banyak kali dalam kitab Al-Qaulul Tam dia kata, sekalipun kerana ra itu dia huruf yang bersifat takrar, berulang-ulang di sisi orang Arab, tak maka tak apa. Jadi berubah makna tak boleh. Lagi tak berubah makna tapi benda tu salah. Sering melakukan kesilapan tapi tak berubah makna, ataupun orang ada yang jenis selalu skip sunat. Iftitah tak baca, surah tak baca. Jadi yang ni pun kita ingat, kalau boleh dia jangan kerap sangat jadi imam orang lemah. Sebab ada orang di belakang tu, orang yang nak sempurna sembahyang dia. Orang yang tidak fasih sebutannya pada sebahagian huruf seperti huruf dal atau qaf atau za.
Ni antara huruf-huruf yang agak sukar bagi orang yang kadang-kadang lidah dia tak apa elok. Walau zalim. Jadi tak sebut, tak apa syak. Kalau dot ini, kalau macam walau zalim tu nak diheratkan sikit. Mulut ke kiri atau ke kanan. Ghairil maghdubi alaihim ataupun ke kanan. Saya tak boleh kanan, saya kiri je. Ada orang yang kanan tak boleh kiri. Ada orang yang boleh kanan dengan kiri serentak. Ada. Saya tak jumpa lagi. Yang saya ingat yang boleh dua orang, Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ataupun qaf. Qaf jadi kaf. Qaf tu kadang-kadang jadi kaf. Kemudian za. Jadi akan jadi bertukar. Kemudian orang yang dilantik menjadi imam dengan cara yang tidak benar, seperti merampas jawatan imam atau menggulingkan imam yang dilantik secara sah. Tak ada kerja sungguh ni. Mungkin banyak masa pun dia lagi orang guling pemimpin yang besar-besar dia hari guling tu imam. Benda ni berlaku tuan-tuan, berlaku. Tuan-tuan tanya saya boleh cerita. Saya ceramah kuliah setiap bulan beberapa tempat banyak. Kan? Ada ustaz, kami duk nak jatuh tu imam ni. Dia hampak lagi tak apa dah. Dia kata, tak apalah, apa buat apalah, jangan duk cari aku, jangan duk gibat saya. Kan? Jadi macam-macam cerita lah. Kalau boleh dia jangan jadi medan di masjid tu lagu mana orang duk belut nak rampas jabatan di luar. Kerana masjid ni institusi yang suci. Sebab itu bila kita kata jangan berpolitik di masjid, bukan makna tak dicakap politik, bukan. Kita bercakap perkara yang disepakati. Itu maksud saya. Sebab kalau saya bercakap untuk Said ni, ada Said lain akan keluar masjid lagi. Tak mana lagi kita nak bersatu ni, saya nak abang juga, nak tanya tuan. Tak mana lagi kita nak bersatu. Kedai kopi pun lain. Parlimen tak selalu abang. Pergi parlimen dengan zoo diam lagi daripada parlimen. Tuan nak pergi tak mana? Masjid ya ruang untuk bendera mana pun duduk. Bila saya bercakap ni orang marah. Politik ni bukan kepartian saja. Politik ni luas maknanya. Siasah ammah. Siasah ammah tu luas. Kata ulama, berkecimpung dalam bidang yang kita mahir. Kita tekun dalam bidang yang kita mahir dan kita menyumbang kepada masyarakat, itu pun politik sebenarnya. Tapi kita hari ni yang menyempitkan politik. Tuan-tuan nak sokong mana-mana, silakan. Kita negara demokrasi. Tapi bila main bawa masuk dalam masjid, berkelahi lagi ada dua puak. Akan ada dua puak. Lepas tu mula nak jadi macam mana cerita. Dua puak tu. Saya pergi banyak tempat lah. Kan? Cukuplah di luar tempat kenduri. Kan? Hari orang mati pun nak berkelahi. Di kedai kopi, kedai makan. Jadi saya mengajar kitab ni senang, semua sepakat. Kerana memang medan masjid, surau, tempat untuk kita berkata yang disepakati. Kerana perkara yang sepakat tu pun banyak lagi kita tak cakap. Betul tak? Yang muttafaq alaih, medan bercakap perkara yang disepakati tu pun kalau kita himpun berlambak lagi tak habis. Akhlak, tasawuf tu yang disepakati. Fiqh disepakati. Sebab kita nak masuk satu benda yang mana akan ada satu kumpulan yang satu masalah. Ustaz ni bijak dah kot. Hari lain pergi. Pula dah. Kan? Betul salah hak kita bercakap tu belum tentu. Sebab itu disebut kita berada dalam daerah zanni. Fiqh hak kita saya baca ni buat zanni ni. Pasal apa? Pasal mazhab Malik kata lain, mazhab Imam Abu Hanifah kata lain. Tapi dah kita semua mazhab Syafi'i tak ada masalah. Cuba saya pergi mengajar di India kitab ni. Tak boleh lah pasal. Sebab tu ruang di masjid ni kita ajak dulu perkara yang muttafaq, perkara yang disepakati supaya orang harmoni. Nak ajak orang kawan pun jadi masalah ni. Tak lagi mula kata Allah ustaz ni tak ada stand pula dah. Stand saya lah tu nak ajak orang duduk sekali jangan kelai, takkan salah. Tak apalah tuan-tuan tak setuju pun. Tapi saya ingat benda ni, saya di mana-mana tempat pun saya ingat itu seruan saya yang saya takkan berubah pendirian dan prinsip saya kerana saya nak tengok orang Melayu Islam bersatu. Di mana-mana. Tuan-tuan nak sokong mana-mana sokong. Memang kena sokong. Tak sokong tu kena mundi pun. Kalau mundi itu hukum wajib lah. Tak sokong tak ada masalah. Tang kita mempertahankan pendapat kita sampai ada orang yang nak kena calak, ada orang yang nak kena berasa, ada orang yang nak kena tak cakap dengan kita, ada orang yang kita nak kena benci.
Sampai dalam masjid ada sebahagian pula yang nak kena keluar daripada masjid. Baik tak payah kan? Tu saya punya pendapat lah. Kalau tuan-tuan rasa lagu lain tak payah. Jadi sebab tu di sini jangan merampas dia. Kita tak, kalau boleh jangan kita berimamkan orang yang macam ni. Dia dulu ni naik jadi imam tu pun dia buat satu strategi untuk menjatuhkan imam, guling cara tak elok, melainkan imam tu memang ada masalah. Sebagai tempat, satu tempat tu tak mahu cerita tak mana tempat lah kan, memang imam tu bermasalah tu, betul-betul masalah. Jadi peminta pendapat saya, dia kata tak apalah, tapi jangan sampai satu kampung nak kena kucai dengan masalah ni. Saya kata buat cara elok lah, pergi jumpa dengan autoriti agama mengaku. Bukan kita nak kena rumpun orang, kemudian kita nak kena ajak dia benci dia. Itu bukan dia. Kerana ni punca dia daripada masjid. Nanti orang kata buat masjid pun apa tu kan. Tu tengok mak rempit kelih ikut tepi jalan, orang duk tumbuk, buat masjid pun sama lah. Habis lah. Geng masjid pun sama, tak ada apa lah kan. Patut masjid tempat untuk kita berdamai, kita sebarkan ruh rahmah dan sebagainya. Tapi masjid pun bila orang kata sama tak ada lari pun, tak ada apa lah kan. Di luar berebut jawatan mahu, yang ni berebut jawatan tu imam, Tok Bilal pun berebut, Tok Syiah pun berebut, macam-macam cerita. Baik, kemudian orang yang belum berkhatan walaupun sudah baligh, ini juga makruh. Dia belum berkhatan walaupun sudah baligh, makruh ya. Sebahagian pendapat kata dia, kalau dia, pasal apa makruh di sini? Kalau confirm, kalau dia tidak berkhatan ini dia akan menanggung najis. Ya, jadi makruh sini kalau kita rasa dia tak berkhatan tapi barangkali dia cuci juga bahagian dalam. Barangkali. Ada pendapat kedua yang disebut muqabil asah. Pendapat asah yang terkuat. Yang terkuat ni, benda hak duduk dalam kulit hujung tu dia tetap menjadi najis sebagaimana najis luar. Pasal apa? Pasal dia bahagian yang wajib dipotong, maka walaupun bila kita tak potong, dia duduk dalam macam duduk luar. Dia kalau ikut benda duduk dalam tak ada masalah. Macam taik dalam perut kan. Taik dalam perut kan. Ya. Takkan nak kena pergi habis semua isi dalam perut ni dulu baru boleh sembahyang. Tak mesti. Pasal apa benda duduk dalam perut boleh bawa? Kerana dia batin. Kerana batin duduk dalam. Sama juga kita nak kata tu kulub tu kalau kita tak kerat dia panggil saki baki ayak kecil. Saki baki ayak kecil tu, dia bila duduk di hujung tu dia dikira zahir ke batin. Kalau batin selamat, kalau zahir maka bernajislah. Jadi di situ ada pendapat yang pertama kata dia seperti mana duduk luar, walaupun duduk dalam dia sebagaimana duduk luar. Pendapat kedua muqabil asah, dia kata bila duduk dalam dia kira dalam lah. Ini kadang-kadang kita guna pendapat ni, kadang-kadang budak-budak kita duduk selit celah soft. Dia waktu kita nak susun soft, imam tak takbir lagi, bolehlah budak-budak duduk belakang kita susun. Elok lah abang kadang-kadang kan cengih kan. Budak takut. Depa main masjid. Jadi masjid macam saya abang tadi lah dengan budak-budak pun. Kena win-win situation lah. Kita nak tegur jangan kasar sangat. Yang budak tu pun dah kalau tak jenis sangat dah salah dia main lagi. Kan? Main sampai duk selakkan tu imam kan, terjun atas belakang orang. Tiap-tiap tahun kalau bulan puasa tu dia duduk tayang macam-macam, tarik kaki orang kena sujud kan. Macam-macam. Kalau macam tu nak buat main apa masjid? Kan? Orang kata Allah masjid ni anti budak-budak lah, mesra lah sikit. Mesra lah tu. Cuma kalau dah macam tu, mak ayah tak ambil tanggungjawab langsung. Lah ni 50-50. Masjid ambil sikit, mak ayah ambil sikit. Mak ayah bagilah taklimat sikit sampai hingak lagu ni, bising lagu ni, wakah sampai ke atas sampai Allah macam-macam kan. Tapi masjid pun ambil sikit, kita rahmah dengan budak-budak. Kalau dia jadi takut tak pernah main, perak sangat, memang satu masa barangkali masjid akan sunyi, akan kosong. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita nak selit budak-budak waktu kita nak mula takbir sembahyang tu boleh kita buat soft. Dia panggil nak susun soft. Dewasa depan, budak-budak belakang kita minta. Kerana memang susunan soft macam tu. Tapi bila dah mula takbir, budak-budak dah mula isi, jangan duk tarik keluar. Saya tengok ada hal jenis tu, dia main lambat. Budak tu main awal. Dia masuk tu, dia tarik budak tu belakang. Dia belakang-belakang. Kawan tu takbir lah. Haram tu.
Yang tarik dulu. Ataupun kita nak didik budak-budak supaya dia biasa dan dia tak sembang di belakang, ataupun kita nak mengajar dia. Kan dalam kita kata boleh diselit di celahan orang dewasa untuk kita hajar. Dia tak sunat ke Ustaz? Pakai pendapat kedua tadi, muqabil asal. Walaupun tak sunat, benda tu duduk dalam, dikira di dalam lah, dia bukan di luar. No? Banyak pendapat pasal duduk keras sangat. Saya orang itu anak dia nak sembahyang sebelah, duduk sebelah saya lah kan. Jadi dia kata budak ni dia takut duduk seorang belakang, jadi nak jaga keselamatan budak tu selit lah. Tu imam, tak boleh belakang kan. Dia kata sampai peringkat macam ni kan. Jadi tak seronok lah. Tapi ayah dia kata tak apa, saya sayang dengan saya duduk belakang lah. Jadi jangan keras sangat, lembut, tak ada sampai tak ada ketegasan langsung pun tak boleh. Terlampau garang, cengih, tegas sangat pun masalah juga. Jadi institusi masjid ni nak kena banyak banyak dia berkomunikasi dengan masyarakat tu banyak. Maka kita ada banyak pendapat, ada banyak pandangan, kena ambil kira. Kerana masjid ni macam saya habaq tadi, satu institusi yang orang akan main. Orang ada masalah pun lah kali main masjid. Orang tak ada masalah pun memang duk main dah masjid. Kan apa-apa pun sikit-sikit masjid lah. Orang ada masalah masa senang tak main, ada masalah masjid lah kacau. Kita pun kata ada masalah baru main masjid, tak apalah. Lagi di pergi gereja pandang faham. Biar apilah kurang-kurang masalah di main masjid. At least pada korang dia sedar bahawa di sini adalah rumah Allah, tempat dia untuk dia hilangkan dia punya masalah. Baik, kemudian seterusnya kedudukan imam dan makmum dalam satu tempat. Berhimpun makmum dan imam dalam satu tempat sebagai syarat sah berjemaah dapat dilihat pada 4 keadaan. Yang pertama, imam dan makmum dalam masjid. Ni masalah lah ni. Masalah yang agak berat sikit lah. Kita baca dah beberapa bulan dah. Sampai yang pertama kita nak tengok kedudukan imam dan makmum. Kalaulah imam dalam masjid, makmum pun dalam masjid, nanti sampai peringkat imam dalam Kaabah, makmum luar Kaabah, makmum dalam Kaabah, imam luar Kaabah pun bincang. Dua-dua dalam Kaabah lagu mana? Sampai macam tu. Yang ni masih lagi boleh, kita boleh ni lah kerana dia realiti kita. Imam dalam masjid, imam makmum dalam satu tempat. Yang pertama, imam dan makmum dalam masjid. Pertama saya nak sebut masjid memang hukumnya berbeza kerana dia satu tempat yang kemuliaannya tak sama dengan tempat-tempat lain. Premis-premis yang lain. Maka bila kita waqaf niat kata dia adalah masjid, maka hukumnya yang pertama, orang haid, orang berjunub tak boleh masuk. Masuk boleh lintas, tapi duduk tak boleh. Maksudnya masuk pintu lain, keluar pintu lain, baru nama lintas. Bahasa Melayu pun lagu tu, bahasa Arab pun lagu tu. Lintas ni main dari tempat lain pergi tempat lain, baru nama lintas. Dan kalau main tempat tu keluar tu orang kata lintas. Tu orang panggil mundar mandir. Kan? Duk belilau orang kata. Jadi lintas boleh. Jadi itulah hukum masjid. Maka hukum masjid ni, tuan-tuan duduk tak mana pun tak apa, jangan duduk depan imam lah. Tu imam duduk tahun ni, tuan-tuan ada ujung sekali boleh, muslimat nak duduk atas boleh, kan? Semua boleh tempat. Hatta kalaulah di dalam sebuah bilik yang mana bilik itu dikunci, boleh, sah juga. Dengan syarat bukan bilik itu imam depan. Lagi tu imam duduk tahun ni duduk bilik tu, tak boleh. Bilik tu bilik duduk belakang, tak apa. Selagi dalam masjid. Masjid lagu tu. Bahkan tak ada jarak, saya ingat saya tak ada jarak. Selagi dalam masjid boleh ikut tu imam. Dengan syarat kita tahu pergerakan imam. Sebab ada pergerakan itu kita nampak tu imam buat rokok sujud, ataupun kita tak nampak tu imam pendek tu dia makmum tinggi-tinggi, nampak makmum kan, nampak makmum yang terakhir. Makmum pun tak nampak, imam pun tak nampak, puan-puan dengar suara. Ni suara pun tak tahu, makmum pun kita tak nampak, imam pun tak nampak. Habis tu nak buat pergerakan macam mana? Saya agak-agak lah kan, agak-agak boleh pun, tak boleh. Dia kerana agak. Jadi masjid dia satu tempat yang ada keistimewaan ini. Makmum boleh dan sah mengikut imam di mana sahaja. Nanti dia kata di mana sahaja ruang dalam masjid, sama ada dekat dengan imam ataupun jauh daripadanya. Sekiranya berada jauh daripada imam, disyaratkan kepada makmum mengetahui pergerakan dan perpindahan imam.
Perpindahan di sini perpindahan rukun. Perpindahan rukun itulah kita boleh kena tahu. Lagi tu perpindahan imam macam pindah tak apa, untuk imam pindah rumah ke apa. Serta disyaratkan juga boleh bergerak pergi kepada imam secara biasa walaupun terpaksa berpaling atau membelakangi qiblat. Disyaratkan boleh bergerak pergi kepada imam secara biasa walaupun terpaksa berpaling ataupun membelakangi qiblat. Karena kalau rumah kita, suami semayang di ruang tamu, isteri semayang tu dalam bilik. Bila kita nak pi, kadang-kadang dia tak boleh pi secara langsung. Kalau pi juga belah dinding tak boleh. Akhir sekali nak kena memalingkan dada dan seumpamanya. Maka yang tu tak boleh lah, pasal masjid rumah bukan masjid. Masjid ni walaupun terpaksa begitu begini tak apa, tidak ada masalah. Hatta dalam kitab lain pun sebut, macam saya habaq tadi, duduk di dalam bilik yang berkunci pintu dengan syarat tidak dipaku sahaja. Jangan paku. Kalau paku tak boleh lah. Tu serupa memang nak kurung dah, memang tak boleh keluar. Kunci tak apa lagi kerana dia bukan bersifat tetap. Kalau kunci tak apa. Kalau paku, yang tu memang bersifat tetap lah. Maksud jika di luar sembahyang seseorang yang ingin pergi kepada imam terpaksa berpaling atau membelok ke kiri atau ke kanan melalui pintu atau seumpamanya untuk sampai ke tempat imam, maka makmum boleh dan sah ikut dari tempat itu mengikut imam yang berada di tempat atau ruang lain di hadapan. Boleh, masjid ni lagu mana pun tak apa. Ini duduk dalam bilik yang jika terdapat pintu atau seumpamanya. Sebab bilik yang ni selalunya kita buat bangunan yang berpisah. Orang buat masjid ni, orang tak buat bilik yang dalam masjid juga. Dalam rawzah masjid lalunya orang buat dua. Orang buat terpisah macam surau ni kan, terpisah. Walaupun kadang-kadang bangunan bersambung tapi adalah terpisah tu. Ni tu dia, bilik yang tu dalam masjid juga. Nampak tak apa bagus lah. Ada hukum, ada makruh kalau tak silap saya ke. Allahu a'lam, saya tak ingat yang tahqiqnya macam mana. Tapi dilaranglah buat imam makruh atau haram. Maka makmum boleh dan sah ikut daripada tempat itu mengikut imam berada di tempat atau ruang lain di hadapan jika terdapat pintu atau seumpamanya pada laluan dari tempat makmum ke tempat imam yang ditutup laluan dan dikunci sebelum solat atau ditutup untuk laluan biasa, maka tidak sah. Ini dia kata apa? Jika terdapat pintu atau seumpamanya pada laluan dari tempat makmum ke tempat imam, dari makmum ke tempat imam yang ditutup laluan dan dikunci sebelum solat atau ditutup untuk laluan biasa. Ditutup untuk laluan biasa okey, tapi dikunci sebelum solat yang tu tak, maka tidak sah ni tak betul. Okey. Hatta dikunci sekalipun boleh, jangan dipaku. Maka tidak sah makmum mengikut imam dari tempat makmum itu. Ringkasnya, jika terdapat dinding atau seumpamanya yang menyekat atau menghalang laluan ke tempat imam, maka tidak sah makmum mengikut imam dari ruang itu walaupun tidak menghalang pandangan kepada imam melalui tingkap atau dinding berkaca. Jadi ada beberapa pembetulan yang saya nak tulis sini ialah walaupun kita duduk di tempat yang terhalang, contohnya macam muslimat duduk di atas, tapi memang ada ruang walaupun dikunci pintu, sliding door kita kunci boleh. Boleh kunci, jangan dipaku saja. Ini saya rujuk dalam kitab Idaman Penuntut, dia kata di situ dia ambil rujukan Matla' al-Badrain, Asyiatul Imam al-Bajuri dan Al-Iqna' Bujairi al-Khatib Asy-Syirbini. Jadi saya tak cenderung dengan pandangan ini. Yang ni kena tanya pengarang. Cuma yang saya faham, jika tidak dipaku sah sahaja. Ya. Yang kedua, imam dan makmum di tempat lapang. Yang tadi imam dalam masjid, makmum pun dalam masjid. Imam dalam masjid, makmum pun dalam masjid. Yang ni tempat lapang, padang ke, dewan ke, lagu mana pula? Apa yang dimaksudkan dengan tempat lapang ialah di luar bangunan seperti padang, taman permainan dan sebagainya. Maka syarat untuk sahnya makmum mengikut imam, jarak antara keduanya tidak melebihi 300 hasta. 300 hasta, saya minta dia pakai apa? 135 meter bukan? Ada tulis kan? Aduh, ada. 150 meter. Jadi kalaulah kita nak duduk jarak dengan imam
Jangan lebih dari 150 meter. Jangan lebih. Jauh awak tu, orang bukan dekat. Saya ingat masjid di Kedah ni, kalau daripada tempat tu imam, apa ni dia panggil, kalau kita nak berjarak dengan imam sehingga 100, ini tempat lapang lah. Masjid tak ada jarak. Saya silap. 150 meter jauh tu. Jauh. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau lebih daripada 150 meter, maka tidak sah ikutan. Masjid tak apa. Yang ni kawasan luar, padang, dewan, apa lagi, dalam hutan ke, kan? Jadi kalau kurang daripada tu boleh sahaja. Contohnya dia tengok kawan tu duduk sembahyang dari jauh, dia pun Allahu Akbar. Jarak 100 meter baru okey boleh. Cuma kalau tak ada pasal, hilang fadilat jemaah. Pasal jauh kan? Tapi sah tak ikut? Sah. Sah. Jauh sangat ikut bersepak tau, kita tutup imam, aku berhutang ni tak bayar lagi. Boleh jadi. Bayar aku jauh lah, orang dapat pahala jemaah sikit, tak dapat banyak pun. Jadi dia sembahyang daripada jauh. Sebab nak jemaah dengan orang ni tak perlu minta izin pun. Perlu minta izin. Ada tak? Kita pergi sebelah, Allahu Akbar. Bagi salam, ikut aku kan? Aku apa ni, awak tak abang tu? Minta izin dulu nak ikut pun. Ada tak? Tak manis macam tu nak ikut orang. Tak. Benda lain ni untuk semayang ibadat, kita nak tumpang semayang, sebab tu kita tepuk tu bukan minta izin tu. Kadang-kadang dia sentuh tangan dia kan. Kita nak maklum kata kita nak jemaah dengan dia, kerana dia boleh ubah niat jadi imam. Kalau dia tak ubah niat jadi imam, sah tak? Sah. Masalahnya tak dapat pahala jemaah. Pahala jemaah bukan sikit tuan-tuan, 27 kali ganda. Kita yang niat jadi imam pun dapat, dia elak tak ada. Sebab tu kita nak maklumkan pada dia tu tak ada cara. Nak WhatsApp dia tuan-tuan, boleh tak? Tak boleh. Abang nak ikut awak ni, tak boleh. Cakap tak boleh dengan orang sembahyang. Ataupun kalaulah dalam surau ni, misalan kita masuk waktu WhatsApp, sunyi je, ada orang sembahyang seorang, kita pergi duduk sebelah dia, yang tu tak payah tepuk lah, tak payahlah, dia tahu lah dah nikah dia kan, tu boleh je perasan. Tapi kalau ramai bising duduk, kita nak ikut dia tak perasan. Jadi cara komunikasi yang kita boleh buat ialah menyentuh badan dia, sentuh badan, tepuk belakang ke, jangan kasar sangat. Tapi tepuk tu selepas kita takbir. Kalau komunikasi kita sebagai makmum, orang sembahyang dengan orang sembahyang ni, komunikasi dia dengan dia mesti sembahyang juga. Sebab tu bila antara kaedah, bila kita main belakang tengok soft nombor 1 ni penuh dah. Soft nombor 2 tu diizinkan kita untuk tarik seorang main teman kita di belakang. Tapi saya ingat tak selalu buat. Orang tak mengaji ramai, saya lagi makan penarajang ke belakang tu lagi, kan? Tak padan. Dia bila tak mengaji ni macam tu. Kalau mengaji orang tarik pegang, tarik belakang, langkah je lah kan. Teman seorang di belakang. Ni dah dengar lah semua, tak apa lah. Kalau nak buat di sini boleh lah. Kalau dia buat di luar, kan? Tarik-tarik nak bu dia, kan? Kawan dia pula. Jadi sebab tu boleh tarik tak? Boleh. Tapi setelah kita melakukan takbir, Allahu Akbar, tarik dia pelan-pelan. Jadi sama juga kita yang ni, kita nak bagi tahu dia. Kita nak bagi tahu dia, nak maklum pada dia. Selalu cerita lah zaman Nabi, tak dengar cerita lagu ni pun, sahabat dia tepuk belakang sahabat di jemaah, Allahu Akbar. Terlepas takbiratul ihram dengan imam pun pakai ucap takziah. Bukan cerita tak jemaah. Kan kita baca kisah, Allahu Akbar, saya lupa nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa. Dulu saya sebut nama dia. Dia mai masjid, kemudian mukanya dalam keadaan subul, murung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia, apa masalah? Rasulullah pun tanya, terlepas takbiratul ihram dengan imam kan? Dia rupanya dia kehilangan unta beberapa ratus ekor tau. Dan juga hamba dia pun. Jadi kerugian hari itu beratus ribu lah juga. Kalau ikut duit hari ni, tak ratus ribu pun puluh ribu lah. Dia tengok sahabat. Rasulullah kata, awak ni terlepas takbiratul ihram dengan imam kah? Dia kata, tak, kalau terlepas yang tu lagi teruk aku. Maknanya
terlepas takbiratul ihram dengan imam, itu adalah musibah berat, lebih dari hilang berpuluh-puluh ribu ni, beratus-ratus ribu ni, itu lebih berat. Jadi sahabat dan tabi'in kalau terlepas takbiratul ihram dengan imam pun, maka lepas daripada sembahyang pakai ramai-ramai ucap takziah. Satu berita sedih kerana kamu terlepas takbiratul ihram dengan imam. Jadi cerita duk tampak belakang satu belakang, tak pun nak dengar lah. Kalau jamaah ni punya macam tu, jaga dia. Kita tak payah lah. Saya hari ni pun lambat bayar orang lain lah, lagi kita tak bayar lah. Ceramah lagi kan, bayar dah. Main tadi tengok ceramah tak boleh, akan bayar lah kita pun. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan tempat lapang di luar bangunan seperti padang, taman permainan dan sebagainya. Maka syarat untuk sah, tuan-tuan, jarak tuan-tuan dengan imam jangan melebihi 150 meter. Jauh kat tu. Saya ingat tak ada orang bayang sampai 150 meter. Yang ni jarak antara imam dengan makmum atau antara saf dan makmum. Kalaulah imam kemudian ada saf yang terakhir tu kita dengan dia, boleh berjarak 150 meter. Boleh tak? Yang ni dia kira ni lah. Saya pun duk kira macam ni juga. Satu hasta lebih kurang 50 cm. 50 kali dengan 50, satu kena kali dengan 300. 300 kali 50, tu dah 15,000 keluar kan. Jadi kita convert ke meter jadi 150 meter. Ketiga, imam dan makmum dalam bangunan yang bukan masjid. Hampir sama seperti keadaan pertama, cuma bezanya imam dan makmum berada dalam satu bangunan yang bukan masjid. Contohnya rumah, surau. Surau pun sebenarnya ada perbahasan. Adakah surau tuan-tuan ini hukumnya macam masjid? Wakaf kan ni? Wakaf? Tak wakaf? Tidak diwakafkan. Sebab fatwa kata surau dia ada dua lah saya baca. Ada yang saya ingat yang diamalkan ialah surau bukan masjid lah. Tapi sebagai pendapat, kalaulah diwakafkan untuk semayang, kalau kita buat nama surau pun sebenarnya dia masjid, diwakafkan untuk semayang berterusan. Ada orang wakaf untuk sementara, yang ni memang berterusan, maka dia akan macam jadi masjid juga. Nama musalla surau ni nama bahasa kita, tapi hakikatnya masjid. Jadi kalau surau yang diwakafkan, insya-Allah boleh pakai pandangan tu. Kalau nak pergi nak i'tikaf berapa jauh sangat, boleh i'tikaf di situ. Tapi terujuklah fatwa, pandangan fatwa saya ingatkan kebanyakan mengatakan bahawa surau bukan masjid. Baik, cuma saya tak berkerah lah. Saya tak berkerah lah. Kalau nak kata surau masjid pun boleh, nak kata surau bukan masjid pun tak apa lah. Jangan kata, jangan ni lah, jangan berkelahi, jangan kita menjadikan khilaf itu sengit sangat sampai kita jadi masalah pula. Jadi ada yang rasa surau tu masjid, silakan. Kerana bila dia ada surau tu hukum masjid, maka dia boleh buat lah. Antaranya i'tikaf, solat tahiyatul masjid. Dan satu masa kalau kerajaan naik taraf sini, jadi masjid satu masa, mungkin nanti ramai lagi nak duduk, namanya sembahyang. Dan satu masa mungkin buat jemaat di sini, dia naik taraf lah, menjadi masjid. Jadi cara dia lagu mana? Kalau bangunan tu bukan masjid, ikutannya jarak antara keduanya macam tadi juga, tidak melebihi 300 hasta atau sekitar 150 meter. Makmum boleh bergerak. Ni syarat kedua ni. Bukan jarak saja, makmum nak pergi ke imam tu secara biasa tanpa membelakangkan kiblat. Ada yang kita nak pergi kena macam tu dulu. Ada yang nak kena turun tangga, belakang bagi kiblat nak kena. Walaupun kalau turun, saya boleh turun tak belakang kiblat, saya boleh turun kostan ke belakang, tak kira. Kalau kerana prosedur biasa kena ikut, kena membelakangkan. Yang ketiga, makmum mengetahui pergerakan dan perpindahan imam. Kena tahu, kadang-kadang jarak tak jauh. Kemudian nak pergi ke imam pun boleh direct, alatul dia bagi, boleh pergi terus, tapi tak dengar, tak boleh tahu pergerakan imam. Pasal apa? Pasal blackout misalnya. Tu imam tu pun slow seorang. Jadi bila tak tahu tak boleh ikut lah. Tak boleh ikut. Yang kemudian makmum dapat melihat imam atau saf yang mengikut imam, yakni jangan ada
benda yang menghalang penglihatan makmum kepada imam atau saf yang sedang mengikut imam, seperti dinding, pintu yang tertutup, tirai yang labuh dan seumpamanya. Ya, tirai yang labuh dan seumpamanya. Jadi kalau labuh kemudian hitam pekat pula, tak nampak imam, nak main pun tak boleh, maka terhalanglah yang tu. Itu terhalang. Tidak ada. Ni mana ni? Keempat di dalam ni ayat ni masalah keempat. Habis no? Habis. Keempat, imam dalam masjid, makmum di luar masjid atau sebaliknya. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid, ataupun imam di luar masjid, makmum dalam masjid. Ni pelik sikit ya. Lagu mana tu imam tu? Boleh pergi terlepas keluar. Tapi fiqh ni lagu tu lah, dia habaq kata siap. Dia tahu dah. Kalau orang kata hukum yang keempat, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, dia urai. Tak mesti ada seorang. Dia jenis pelik sikit. Dia kalau imam tu luar tu mana tu? Jadi fiqh jawab siap. Dia tahu dah mesti ada kaki jenis ni, mesti ada orang. Dia keluar soalan tu mesti hak yang orang tak pernah buat. Ustaz, saya nak tanya, apa sih Kaabah dekat sini? Ada apa? Ya. Tu saya kata kat dia tu, kalau buat bulat pun tanya ada. Kan? Pasal tempat dia kok mana pun dia ada bentuknya. Kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat sekalian, imam dalam masjid, makmum di luar atau sebaliknya. Bagi membolehkan makmum mengikut imam dan sah ikutannya itu, maka disyaratkan jarak antara keduanya macam tadi juga, tidak melebihi 300 hasta atau sekitar 150 meter dari tepi masjid sebelah pihak imam atau makmum. Sebab kadang-kadang kita sembahyang di luar, jemaat melimpah. Melimpah. Kemudian pintu masjid katup. Bahasa apa? Ekon. Mana duduk ekon dia. Jadi bila katup, kita duduk luar. Kalau duduk di dalam masjid juga, kadang-kadang ada ruang ekon, kemudian ruang yang bukan ekon. Memang mereka kena katup lah, ekon. Jadi tak boleh nak parab. Yang tu tak apa lagi, pasal basih hak yang tak ekon tu dalam masjid lagi. Ni terlepas keluar tu tempat saya sembahyang, kalau pergi lambat, dia tempat orang duduk tak kasut tu. Sampai meleret panjang. Sampai hari ni saya ingat sampai ke kolam masjid, duduk luar masjid, sampai banyak di kolam masjid, tepi kolam ramai. Memang nak kena besar dalam masjid tu. Jadi kalau macam tu, jarak kita dengan makmum yang terakhir dalam masjid jangan lebih dari 150 meter. Yang tu juga lah, dia nak katuk sliding door, dia nak katuk pintu pagar. Ada juga pintu pagar dia katuk, pintu besi tu. Jadi kita nak pergi kat dia boleh tak? Tak boleh, kena buka. Buka sekurang-kurangnya orang kita ni boleh lalu. Seorang boleh lalu, dia buka, Allah siap-siap tu. Saya lindung. Dia kata buka lah, kami duduk luar, tak sah nak ikut. Okey, baik. Dia tarik siap. Dia kata anak kucing nak masuk tak boleh, bawa lah. Dia kata anak kucing tak mayang. Belah lah. Kita nak habaq kata apa? Boleh lalu seorang tanpa halangan, maknanya tak perlu nak. Tu kalau kita buka banyak ni ya. Banyak ni ya. Kita nak pergi kat dia macam mana? Jadi macam tu. Nampak tak? Kena membelakangkan jadi buka pintu. Ekon tak ekon tu tak apa. Maknanya mayang Jumaat, mayang ni selalunya Jumaat yang jadi lagu tu. Mayang lain tak ada kan. Maknanya Allah buka lah. Dekat 10 minit, 10 minit gitu je. Bukannya lama. Jadi kena buka. Kalau lah. Begitu juga kalau imam di luar masjid. Kita dengan dia, imam luar masjid, kita dengan dia jangan lebih 150 meter, dan kita nak pergi dekat dia tidak ada halangan. Okey? Jadi tuan-tuan simpan syarat sah berjemaah mengikut imam ni 46. Nanti kita baca yang tu. Habis ke saya baca ni? Tidak ada menghalang laluan, hadis saya abang tadi. Laluan makmum ke tempat imam secara biasa tanpa membelakangkan qiblat. Boleh no? InsyaAllah nanti kita masuk nombor 46, syarat sah berjemaah dan mengikut imam. Bawa pokok macam mana? Boleh dengan syarat jarak kita dengan makmum yang terakhir tu. Boleh bawa pokok. Memang kalau kita nak duduk tu panas, kita pergi belakang sikit ada pokok.
Kita nak ke makmum yang terakhir, pintu di masjid kena buka. Kadang-kadang bukan sliding door, dia pintu tu lah, grill biasa ni, suruh dia buka dengan ketuk. Kemudian kita nak pergi dekat dia, boleh terus, tak ada halangan. Terus ya, ni dah susun motor 5-6 biji, kita duduk tunggu kan, nak pergi tak boleh kan. Jadi kalau kita boleh pergi terus, melainkan terpisah dengan jalan atau sungai yang tu tak memudaratkan, kalau kita kata kan, yang syarat lebih dari 150 meter lah. Dan kalau kita nak pergi, boleh terus tanpa ada halangan. Jadi pintu tu kena buka lah. Macam tempat saya, dia panggil ruang musafir. Jadi ruang musafir tu masih masjid tu bersambung dengan masjid. Jadi ruang tu orang panggil second class lah, kelas ekonomi naik kereta terbang. Kalau ada main away duduk dalam tempat aircon, tempat aircon. Jadi rasa lah kan, rasa juga lah ada kasta sikit-sikit. Tapi pada muka lah sampai siapa suruh ambil saya. Masjid pun kadang-kadang nak bagi, ni game main away, ambil lambat lagi ya. Jadi kalau nak duduk di bawah pokok pun tidak apa, dengan syarat jarak kita dengan makmum yang terakhir 150 meter, dan pintu kalau ada kena buka. Saya ingat masjid semua ada, bukan pintu besar. Ruang musafir tu memang dia buat pintu, bukan pintu katuk habis, supaya kita kalau lewat-lewat malam nak semayang boleh. Memang tu ruang utama dia kunci lah, tabung lah apa semua tu dalam tu. Kadang-kadang pada kira tu imam di ruang masjid. Jadi dia tempat ruang musafir tu dia ada pintu besi kecil biasa macam pagar, pintu pagar tu. Jadi pintu pagar tu pun jangan katuk. Kalau katuk kita tak lempi dekat dia. Dia bukan masalah buah pokok apa, tak kisah. Yang syarat dia ini masalah yang tanya ni, masalah ni lah. Kita di luar masjid, imam di dalam masjid. Boleh tak? Dia duduk wajah yang bau-bau lah. Boleh kan? Ada lagi soalan adalah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Astaudi'ukumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.